Gelagat usahawan merujuk kepada tingkah laku ataupun sikap seseorang individu dalam melakukan perniagaan. Oleh itu, kursus gelagat usahawan ini diadakan bertujuan untuk mengenal pasti dan menganalisis gelagat usahawan berdasarkan teori-teori dan juga ciri-ciri yang patut ada dalam diri seseorang usahawan. Sebagai contoh, ciri seperti inovasi, ciri seperti keberanian dalam mengambil risiko dan juga mempunyai daya tahan yang tinggi. Hal ini dikatakan bertujuan untuk memastikan diri sudah bersedia untuk mengalami semua cabaran dan halangan ketika mahu memulakan perniagaan dan juga ketika menjalankan perniagaan. Cara ini, pelajar akan dapat mengetahui strategi yang patut digunakan ketika ingin memulakan sesebuah perniagaan. Pelajar juga dapat mengetahui apakah faktor-faktor yang perlu ada untuk memastikan mereka berjaya dalam bidang keusahawanan. Oleh itu, kami sebulat suara bersetuju untuk mengambil Encik Syahidan bin Muhammad sebagai usahawan kami. Beliau berasal daripada Perak dan dilahirkan pada 1977. Menurut beliau memulakan perniagaan beliau sekitar tahun 2020. Hal ini dikatakan demikian kerana wabak COVID-19 telah menyerang negara Malaysia. Oleh itu, ramai pekerja dan juga kaki tangan kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan masing-masing. Usahawan Encik Syahidan bin Muhammad merupakan seorang usahawan dalam bidang perniagaan makanan yang berasal daripada Taiping, Perak. Beliau dilahirkan pada tahun 1977 dan merupakan anak tunggal dalam keluarganya. Beliau telah berkahwin dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Sebelum beliau mencuburi bidang perniagaan secara sepenuh masa, Encik Syahidan pernah bekerja sebagai jurutera perunding dalam bidang pembinaan rumah bersama sebuah syarikat swasta. Beliau meminati bidang keusahawanan sejak usia 15 tahun apabila beliau membantu ahli keluarganya menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Dan di situlah beliau telah berminat dengan dunia perniagaan. Moto hidup Encik Syahidan ialah berjaya untuk hidup. Latar belakang syarikat. Nama syarikat yang diberi adalah Syarikat Pot Lepak Jarum. Jenis perniagaan dalam bentuk pengeluaran dan penjualan makanan, iaitu berasaskan pembuatan makanan. Beliau juga menjalankan perniagaan dalam bentuk penyewaan ruang perniagaan dan bertindak sebagai pengurus tapak perniagaan, khususnya kedai kios. Pelanggan sasaran ini terdiri daripada pelbagai latar belakang, namun majoritinya merupakan pelancong dari luar negara yang berkunjung ke kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, beliau turut menjelaskan bahawa beliau tidak memilih pelanggan secara khusus dan menganggap sesiapa sahaja yang datang ke kiosnya. Soalan pertama saya, bagaimanakah beliau menjalankan perniagaan? Perniagaan ini bermula dengan 8 unit kios yang menawarkan pelbagai jenis makanan dan minuman yang mudah serta digemari ramai. Antara menu yang disediakan termasuklah Maggi, nasi lemak yang dibungkus menggunakan daun pisang serta aneka minuman panas dan sejuk. Menurut pemilik, bahagian makanan dan minuman diuruskan olehnya sendiri, manakala kios lain telah disewakan kepada peniaga lain yang menjalankan perniagaan masing-masing. Pemilik juga memilih konsep perniagaan yang mudah dan senang diuruskan bagi memudahkan operasi harian. Kios ini dibuka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 7 malam dan hanya ditutup sekiranya beliau mempunyai urusan yang tidak dapat dielakkan. Soalan seterusnya ialah berapa ramai bilangan pekerja? Setiap unit kios dikendalikan oleh 3 orang pekerja tetap yang bertanggungjawab untuk memastikan kebersihan serta susun atur kios sentiasa dalam keadaan baik. Dengan jumlah kios sebanyak 8 buah, jumlah pekerja tetap adalah seramai 24 orang. Selain itu, terdapat 5 orang pekerja tambahan yang bekerja secara langsung di bawah pengurusan pemilik.
Secara keseluruhannya, perniagaan ini melibatkan seramai 32 orang pekerja yang memainkan peranan penting dalam memastikan operasi harian berjalan dengan lancar. Cabaran utama yang dihadapi awal penubuhan syarikat yang pertama adalah proses permohonan tapak perniagaan. Ia memerlukan beberapa maklumat yang lengkap dan dia melibatkan pelbagai prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Kedua adalah memerlukan penyediaan kertas kerja perniagaan. Dalam menyediakan kertas kerja, perlu membentangkan beberapa maklumat tentang kos operasi, pelan operasi dan konsep perniagaan yang ingin dijalankan. Yang ketiga adalah pengeluaran modal yang tinggi. Usahawan tersebut berhadapan dengan kos modal yang tinggi bagi membina dan membuka perniagaan. Encik Syahidan mula menunjukkan minat mendalam dalam bidang keusahawanan seawal usia 15 tahun. Hasil pengaruh besar daripada keluarganya yang aktif dalam perniagaan. Ibunya, Puan Rohani, berniaga makanan tradisional seperti nasi lemak dan kuih muih, manakala bapanya Encik Muhammad yang merupakan pesara tentera, membantu dari segi logistik dan pemasaran. Pengalaman membesar dalam suasana perniagaan yang sibuk telah memupuk nilai keras kerja, disiplin dan semangat berdikari dalam diri sendiri. Beliau tidak melihat keusahawanan semata-mata sebagai cara untuk menjana pendapatan, tetapi sebagai satu cara untuk membina kehidupan yang lebih berdikari serta memberi sumbangan kepada keluarga dan masyarakat. Dengan sokongan moral dan dorongan daripada ibu bapa Encik Syahidan, mula mengurus perniagaannya secara lebih profesional, memberi tumpuan kepada strategi pemasaran, kawalan kewangan dan kualiti produk. Semangat beliau untuk terus belajar, menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran serta menerka inovasi menjadikan bidang ini sebagai satu perjuangan hidup yang membentuk identiti dan matlamat dirinya. Saya akan teruskan dengan usahawan sebelum mulakan perniagaan. Untuk aktiviti keusahawan, Encik Syahidan mula berniaga sejak usia remaja lagi. Jadi minatnya timbul daripada kesedaran untuk berdikari dan juga untuk bantu keluarga. Antara jualan-jualan awal adalah sayur-sayuran, petai, buah tempatan, semuanya dijual secara kecil-kecilan. Encik Syahidan guna pendekatan perniagaan bergerak iaitu kita gelar sebagai hantar ke rumah pelanggan atau delivery. Encik Syahidan juga fokus kepada kepuasan pelanggan dan juga hubungan mesra antara penjual dan juga pelanggan. Encik Syahidan menerapkan sikap jujur iaitu dengan menghantar produk yang segar dan juga berkualiti. Apabila Encik Syahidan membuat perkara begini, dia telah membina kepercayaan pelanggan. Jadi, pengalaman ini telah membentuk sahsiah, tanggungjawab dan juga daya tahan tinggi terhadap dirinya. Seterusnya ialah niat menjadi usahawan. Encik Syahidan mula minat perniagaan seawal 15 tahun lagi. Dia dipengaruh oleh latar belakang keluarga yang berniaga. Dia juga belajar melalui pemerhatian dan juga pengalaman bantu keluarganya. Dia melihat perniagaan sebagai jalan untuk dia berdikari dan juga untuk cara dia bantu masyarakat. Jadi, dia mula serius bila dapat bina tapak perniagaan sendiri. Dia juga komited untuk jadikan keusahawanan sebagai kerjaya utama. Seterusnya ialah latar belakang ibu bapa. Ibu kepada Encik Syahidan, Puan Rohani. Puan Rohani merupakan peniaga makanan sepenuh masa. Puan Rohani menjual nasi lemak, kuih muih dan juga minuman. Bapa Encik Syahidan bernama Encik Muhammad.
Dia merupakan bekas tentera dan membantu isterinya selepas dia pencen. Jadi, suasana rumah Encik Syahidan dipenuhi dengan aktiviti perniagaan. Jadi, didikan secara tidak langsung ini telah membentuk disiplin dan juga kerja keras dan juga semangat berdikari. Jadi, perniagaan ni jadi gaya hidup keluarga, bukan juga sekadar sumber rezeki. Motivasi utama Encik Syahidan adalah keinginan untuk memajukan diri dalam bidang keusahawanan dan mencapai kejayaan hasil daripada usaha sendiri. Dahulu, beliau pernah bekerja di bawah majikan dan telah menimba banyak pengalaman dalam pengurusan perniagaan. Namun, semangat untuk berdikari mendorong beliau untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan menggunakan simpanan sendiri. Walaupun menghadapi cabaran seperti kekalangan kewangan dan persaingan sengit, beliau tetap tekun dengan terus belajar sehingga berjaya membina perniagaan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Matlamat utama Encik Syahidan adalah untuk menjadi usahawan yang berjaya bukan sahaja daripada segi kewangan tetapi juga dari segi memberi sumbangan positif kepada masyarakat. Beliau percaya bahawa perniagaan ialah platform untuk mencipta perubahan. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan mestilah berkualiti dan berasaskan keperluan pelanggan. Encik Syahidan juga menekankan etika perniagaan, tanggungjawab sosial dan pendekatan mesra pelanggan. Beliau berharap usahanya dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk turut menceburi bidang keusahawanan. Dengan isi sumber sebelum mula perniagaan. Jadi Encik Syahidan mempunyai pengalaman sejak beliau berusia muda lagi, dan Encik Syahidan juga berkata bahawa beliau tidak menyertai mana-mana program kemahiran dalam membuat perniagaan untuk beliau mencapai kemajuan sejauh ini. Jadi itu semua hasil daripada pengalaman dan juga kemahiran Encik Syahidan berdasarkan pengalamannya tentang berniaga pada tahun-tahun sebelum ini. Dan juga isi untuk rangkaian pula ialah Encik Syahidan telah membina rangkaian perniagaan melalui kenalan rapat, pelanggan serta komuniti tetap, tempatan yang sentiasa menyokong produk jualannya. Beliau juga aktif dalam mempromosikan perniagaan beliau melalui Facebook, WhatsApp, Instagram dan juga TikTok. Kemudian pada kawalan peringkat awal juga pula ialah Encik Syahidan telah berkata bahawa semenjak beliau bercadang untuk memulakan perniagaan pot lepak jerung ini, beliau telah mengambil serius tentang perniagaan ini dan bertekad bahawa ingin meneruskan perniagaan ini sehingga ke akhir hayat beliau. So dari sini kita dapat lihat minat yang mendalam terhadap perniagaan daripada Encik Syahidan yang sangat-sangat mempunyai jiwa perniagaan yang kuat. Melihat dan menangani risiko ketika memulakan perniagaan, bagi pendapat Encik Syahidan ialah risiko dan rentangan itu mustahil tidak ada dalam sebuah kehidupan. Tetapi Encik Syahidan, risiko yang datang tersebut adalah sesuatu kekuatan baginya dan untuk terus maju ke hadapan supaya perniagaannya berkembang yang lebih maju lagi. Dan juga bagi cabaran kepada dirinya untuk perniagaan tersebut lebih berjaya dan kekal maju. Bagi menyediakan pelan perniagaan sedia atau tidak, sudah tentu Encik Syahidan mempunyai pelan perniagaan sebelum membuka sebuah perniagaan. Setiap apa yang dilakukan Encik Syahidan, semestinya dia mempunyai pelan perniagaan dahulu sebelum menyediakan sesuatu perkara, supaya perkara tersebut dapat membuat lebih berjaya. Adakah betul-betul bersedia fizikal, mental dan sumber? Sudah tentu dari fizikal, mental dan sumber Encik Syahidan sudah bersedia 100% supaya agar apa yang dilakukan olehnya berjaya. Dan juga sebelum memulakan sesuatu perkara, kita mestilah mempunyai fizikal, mental dan sumber yang kuat. Sebagai kesimpulan, kisah Encik Syahidan ini membuktikan bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah. Kita perlu ada keberanian, sokongan orang terdekat, mentaliti yang positif dan usaha berterusan untuk meningkatkan kualiti perniagaan. Saya harap kisah ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua untuk menjadi usahawan yang bukan sahaja berjaya dari segi kewangan tetapi juga dapat memberi impak positif kepada masyarakat.
Terima kasih kerana mendengar perkongsian saya pada hari ini. Saya doakan kita semua menjadi insan yang berani mencuba, sabar dalam menghadapi cabaran dan sentiasa positif dalam mengharungi segala dugaan. Sekian, terima kasih.